Insiden kebakaran ini dikatakan berpunca daripada EV yang sedang dicas. Pengguna EV dah tak selamat ke? Insurans macam mana? Boleh claim ke tak? Jadi insiden kebakaran ni berlaku pada 16 Ogos baru-baru ni yang dikatakan modelnya ialah Mercedes EQE. Dan model yang sama juga pernah berlaku kebakaran pada tahun 2024 tapi di Korea Selatan. Tetapi persoalan hangat sekarang ni, adakah kita boleh claim insurans jika EV terbakar dalam kawasan rumah? Jawapannya boleh. CEO daripada PM iaitu Persatuan Insurans Malaysia, jika ada apa-apa berlaku kebakaran masih boleh claim insurans, tak kisah korang punya kereta EV ataupun kereta ICE. Akan tetapi claim insurans boleh dibatalkan jika ada berlaku penipuan ataupun pemasangan charger EV tu tak ikut SOP. Kiranya macam merba lah. Jadi contoh korang plan nak charge EV dekat rumah, dia jadi ada dua kategori lah. Satu yang jenis charger yang kekal, yang kedua ialah jenis portable. Jadi yang jenis kekal ni korang kena panggil professional ataupun certified installer. Pasang dia akan ikut kepada SOP lah. Lepas tu bila dah pasang ni, korang kena declare kepada insurans yang korang dah pasang charger kekal. Jadi disebabkan charger ni kekal, dia melekat dekat rumah korang, dia masuk ada kategori house owner and house order coverage. Jadi lepas ni kalau jadi apa-apa dekat korang punya EV charger, ada kebakaran sebab punca pada EV charger, korang boleh claim insurans. Dan kalau jenis charger portable, dia akan jatuh ke EV Specialized Motor Insurance. Jadi dia macam add-on package lah untuk korang punya insurans kereta. Jadi pemasangan pengecas EV di rumah ni memang sangat penting lah untuk ikut SOP dan hire certified installer supaya bukan sekadar senang nak claim insurans, tetapi lebih penting ialah nyawa dan keselamatan pengguna itu sendiri. Jadi balik semula ke insiden EV terbakar baru-baru ni, bomba masih lagi dalam siasatan, belum tahu lagi punca kebakaran. Jadi untuk kes ni, nak claim insurans memang akan draggy sikit lah sebab tak tahu punca kebakaran. Untuk info lebih lanjut, boleh singgah ke artikel kami dan jangan lupa to like, follow dan subscribe Soy Cincau BM.